Senin aku berjumpa dengan gadis rupawan, berkain batik, pakai kebaya, harumnya menawan. Ku pandang-pandang, ku jeling-jeling, hatiku tertawan. Ku tanya-tanya, anak siapa? Rupanya anak Pak Seman. Hari Selasa berjumpa lagi dengan gadis idaman. Ajak kenalan, bertanya nama, siapakah gerangan? Dia menunduk, tersipu malu, aku pun merayu. Dia menjawab, siapa namanya? Namanya Zubaidah. Rabu makin tak tentu, hati nak bertemu. Hidup tak lena, makan tak selera, badan pun tak tentu rasa. Terbayang-bayang wajah rupawan, aduhai Zubaidah. Dah kuat hati ingin berjumpa pada esok hari. Hai, hari Khamis duduk di depan menunggu si Zubaidah. Ku tengok-tengok kiri dan kanan, tak ada pun dia datang. Hatiku bimbang, merindu bedah, bedahnya tak datang. Tak boleh jadi kalau macam ni, bisa jadi gila bayang. Oh mak, bedahnya tak datang. Oh pak, manalah anak Pak Seman. Hari Jumaat badan pun lesu, hidup tak semangat. Makan sesuap itu pun berat, kerana dah rindu sangat. Tiba-tiba datanglah surat, suratlah undangan. Rupanya bedah hari ni bertunang, besoklah nak kahwin. Oh mak, bedah